Okey, Assalamualaikum, bersama saya MK May. Hari ni kita berada di rumah Kak Ni deh, tempat Atak Singgoro. Jadinya ni lah mesin dia. Ni mesin dia untuk dia panggil untuk guna orang kata apa dah Kak Ni? Untuk ni. Nguli tanah. Nguli tanah. Dia untuk nguli tanah, jadi dia ambil contohlah. Kita konah kau ni boleh kau. Dia ambil kau ni tadi dia buh dalam ni. Bok dalam tu dia uli. Tubik kau ni lah. Tubik kau ni dia pun mana tadi Tu lah. Oh ni. Ni. Ni tali. Dia guna tali besi dia, besi. Dawa besi. Ni dia guna dawa besi, jadi dia punya tanah liat ni tubik dia pun kerak lah. Boleh kerak lagi tu. Boleh kerak lagi. Boleh kerak. Contoh kita kerak deh. Okey tu. Gitu. Boleh kerak. Menada ke dia tak ada ni nah. Dia tak ada lah kuning-kuning tu. Mesin dah berulang kali tak ada lah kuning-kuning. Kat tanah hok tak lumak. Ni hok domak dah ni. Maknanya kita boleh buat proses yang seterusnya lah deh. Prosesnya je. Kok ni besaran ni buku lagi. Tekan gana-gana pun. Besar sikit kak. Jangan besar benar. Saya nak bawa. Boleh. Ambil ke sana. Jangan banyak sangat lah. Tekan terlangkukkan balik. Aku kena habis ni. Dia tu biar habis lah. Ni beres dah ni. Beres dah. Kita ambil sini. Situ. Tok sini. Situ. Pijuk koho-koho je. Biasa layan-layan je bukan gitu. Lepas tekan sisi. Lepas tu. Sisi ni. Sisi ni pula. Sisi depan tu. Sisi depan ni. 2 kali. 3 kali dah. 2 ni. 3 kan ni pula. Ni. Gini. Buat gini kaki. Ni gini. Turun sini. Ni kat tu dulu. Turun ke tepi ni. Jangan turun tepi kata turun sini. Turun sini. Juga dah. Memang. Ada kat ni pula. Kat tu pula. Ni pula. Ni. Nah, tekan. Tunggu sisi. Sisi. Lagi gitu. Macam ni. Apa dah? Kotek. Pijuk balik slow. Pijuk mula. Slow. Okey. Boleh kerak. Rapat tak putus kan? Nak ni kita buat ni. Angkat tu. Angkat ni. Buat. Okey. Jadi dah tu. Nampak dia tu. Jadi kita pun ambil ni. Okey. Tu, tubik tu. Tubik. Dah jadi dah ni. Nampak dah kita punya tu. Jadi kita letak atas. Tak ada ni? Guru. Ni nak buat lagi. Tak sama dah kaki tu. Sama. Gitu dia. Jadi hok ni kebetulan hari ni panas comel. Kita tengok. Pegang ekor. Gitu. Letak sini. Letak sini. Itu sama tak comel. Dia. Lepas tu pula dia ada ni untuk buat ekor dia ni. Ekor dia panggil apa dia? Kepala. Kepala nak buat kepala dia. Penyakut dia. Penyakut dia ni macam ni. Jadi kita pergi sini. Atas naik atas sikit. Okey. Akak naik. Jadi duduk gitulah. Tengok ni pun tali lagi. Jadi gitu. Okey. Jadi berjaya dah. Letak bawah kali gitu patah tak gitu. Agaknya ayun di. Masa jemur dengan akak tu kena betul-betul pandai lah. Sebab takut orang selajuk terlampau ke kerah. Ya apabila kita ketuk gini akan pecah. Kalau dia lembut dia akan mengembang. Susah lah sikit kalau orang tak pandai kan. Ni kita kena
Nak sipel lah pula nak buh. Orang panggil nak stok kita nak bakar berapa. Lepas tu, bila cukup, target biasa 42,000. Kat ni kan isi dalam leguk. Jadi bata ni kalau apabila dia nak sampai tahap kalau biasa 42,000 tu kat ni bakar dalam 15 hari. Hari pertama, hari ke-10 api biasa. Hari ke-10 sampai ke hari 15 tu api besar. Api besar maksudnya kat ni kena ni tempat orang kerja duduk lah ni. Nah dalam 3 jam bubur kayu. Kena maintain semua api. Tak boleh nak api turun misalnya kita kata 1,000 darjah Celsius. Lepas turun 900. Lepas kita bubur kayu pula naik 1,000. Tak sih. Ia nak sesama je. Apa pun ni adalah hasil dia lah. Macam gini lah. Warna kuning-kuning gini daripada biasa-biasa nampak macam coklat-coklat tadi. Ni dia jadi kuning-kuning ni. Orange lah ni. Jadi ni untuk bata. Untuk ni. Ni dia untuk perabung. Dia melengkung gini untuk perabung atas ni. Ni. Untuk perabung. Jadinya sini ada kat ni. Satu-satunya atak singgoro yang terdapat di Kelantan, Malaysia. Terima kasih.